Hai, Assalamualaikum semua. Macam biasa, kalau bulan Ramadan kita ada 30 hari 30 movie. Tapi tahun 2025 kita buat lain sikit. 30 hari 30 drama sepanjang Ramadan. Ramadan satu, saya nak recommend korang satu drama bersiri yang korang boleh tonton dekat Astro. Okey, jom. Drama bersiri Dia Imamku, lakonan Siti Salehah dan juga Kamal Adli. Ada juga Zarazia, Khatijah Tan, Fazlina Ahmad Daud dan ramai lagi pelakon hebat, mengisahkan tentang Siti Salehah yang membawakan watak Cempaka Humaira. Dia adalah seorang yang kuat sombong dan sebagainya. Dia pandang rendah kepada cucu angkat nenek dia iaitu Amiruddin. Ialah orang kampung, orang yang tak senang, tak ada standard. Tapi biasanya kalau orang yang kita tak suka tu, itulah yang akan jadi sesuatu untuk diri kita. Korang layan drama bersiri Dia Imamku ni memang tengah hype sekarang. Ada total 52 episod dekat Astro. 30 hari, 30 drama sepanjang Ramadan untuk tahun 2025. Sebab semua drama yang saya akan recommend untuk korang memang sedap. Ciao, jumpa esok untuk Ramadan yang kedua. Bye.